minyak dan emas. Pasaran saham global jatuh mendadak dan US, Rusia dan China pula mula menggesa gencatan senjata dibuat dan kebimbangan tercetusnya perang Timur Tengah yang berskala besar. Aku tertanya-tanyalah, kenapa Israel ni serang Iran? Jadi mengikut latar belakang panjang konflik Iran-Israel, Israel dan Iran telah lama bermusuhan sejak Revolusi Islam Iran 1979 lagi. Iran ni dia menyokong kumpulan seperti Hamas, Hezbollah dan tentera Syiah yang menentang Israel habis-habisan. Israel pula melihat Iran sebagai ancaman eksistensial kerana program nuklear Iran yang disyaki bertujuan membina senjata nuklear dan bimbang dengan pengaruh Iran yang semakin kuat di Syria, Lebanon dan Gaza. Punca-punca khusus peperangan Iran-Israel ni, menurut laporan antarabangsa lah, sekitar April 2024 hingga Mei 2025, konflik meletus sebab beberapa faktor yang trigger yang merupakan serangan proksi Iran ke atas Israel, di mana Hezbollah dan tentera Syiah ni di Syria melancarkan roket dan drone ke wilayah Israel. Iran didakwa membekalkan senjata yang canggih kepada kumpulan ni. Jadi Iran pula dituduh menghasilkan senjata nuklear yang mengatakan Israel mendakwa Iran dah menghampiri pencapaian keupayaan senjata nuklear melepasi garisan merah yang telah ditetapkan oleh Israel pada waktu tu. Intelijen Israel iaitu Mossad mendakwa terdapat aktiviti mempercepatkan pengayaan uranium di fasiliti bawah tanah Iran. Israel pun mula melancarkan serangan udara dan drone ke atas fasiliti nuklear Iran di Natanz dan Isfahan. Israel juga menyerang pangkalan IRGC iaitu Pengawal Revolusi Iran di Syria dan Lebanon. Israel percaya bahawa menyerang lebih awal adalah satu-satunya cara untuk menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Terdapat senjata dan peluru yang digunakan oleh Iran untuk mempertahankan serangan Israel pada waktu tu. Yang diserang tu, Iran telah menggunakan dua kaedah pertahanan iaitu sistem pertahanan udara. Iran mengaktifkan beberapa